Assalamualaikum and welcome back to Shoot DIY channel. Pada video kali ni kita nak pasang stove ni. Okay, masuk dalam meja. Let's go. Okay, ni belakang dia. Ni yang jenis boleh masuk bateri ni, size D. Bateri size D. Ada punya ni boleh adjust punya gas dia. Okay, bila kita tekan dia akan nyala lah. Jenis pakai elektrik. Untuk hidupkan dia tu pakai bateri. Okay, nak beli dapur ni aku letak link dekat description insyaAllah. Ni dah ukur dah. Ukuran dia ikut yang besi kelabu tu, bawah stove ni. Ok, inilah ukuran yang aku dapat. Begitu. Dan kita potong meja tu ikut saiz yang kita dah ukur lah. Untuk start tebuk lubang tu kita drill dulu. Untuk start menggergaji meja tu kita kena tebuk dulu lubang, dan barulah mata gergaji jigsaw tu boleh menebuk meja ni. Meja kayu jenis kayu getah ni. Vacuum. Okay, vacuum ni dia ada boleh masuk sekali dengan jigsaw ni. Alright, boleh start potong ikut garisan yang kita dah tanda tu lah. Ok, dah siap melubang. Alright, ni kita letak getah dia ni untuk mengelakkan air ke apa daripada jatuh ke bawah, dan masa sama dia melindungi lah meja tu daripada panas. Okay, alhamdulillah dah siap sebelum dan selepas. Jumpa lagi di video yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.